Hai, saya Amin Nadira binti Hairul Amin. Hari ini, saya akan berkongsi dua resipi. Yang pertama, salad timun sihat dan yang kedua, pencuci mulut yang diberi nama Tiramisu Mary. Pertama sekali, parutkan timun. Kemudian, masukkan 3 sudu yogurt biasa tanpa perisa. Boleh gunakan yogurt full cream atau low fat ikut kesukaan masing-masing. Tapi, saya lebih suka gunakan yang full cream kerana rendah kandungan gula. Seterusnya, masukkan sedikit lada hitam. Kemudian, masukkan sebuk bawang putih. Masukkan pula chili flakes. Jika suka pedas, boleh lebihkan. Garam secukup rasa. Masukkan juga sedikit perahan limau nipis. Limau nipis boleh digantikan lemon atau limau kasturi ikut selera masing-masing. Semua bahan dah masuk, sekarang kita gaul sekata. Dah siap! Resipi kedua, kek tiramisu Mary. Masukkan 200 ml whipping cream ke dalam mangkuk dan pukul sehingga kembang. Satu tips untuk whipping cream kembang dengan cantik, ia perlu dipukul dalam keadaan sejuk. Seterusnya, masukkan 90 gram gula kastor sambil pukul sehingga krim kita sedikit kental dan tidak jatuh kalau diangkat. Masukkan pula 250 gram krim cheese. Sambung pukul sehingga sebati dan krim cheese tadi tidak berketul. Seterusnya, sediakan bacuhan kopi segera. Boleh tambah gula jika suka. Biarkan bacuhan kopi sejuk dan celupkan biskut Mary. Selang-selikan adunan krim dengan biskut Mary yang kita celup dalam kopi tadi. Boleh buat berapa layer yang kita suka. Akhir sekali, taburkan serbuk koko dan siap. Simpan dalam peti sejuk semalaman sebelum dihidang.